Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan sebuah pembentangan yang bertajuk nyatakan peranan kerajaan dan bukan kerajaan dalam menggalakkan aktivis drama tempatan membudayakan penerapan teori dalam karya mereka. Okey, nama saya Muhammad Dina Ashraf bin Muhammad Kamal dan objektif kajian kami ialah mengenal pasti peranan kerajaan dan bukan kerajaan dalam menggalakkan aktivis drama tempatan membudayakan penerapan teori dalam karya mereka. Dan yang kedua ialah menganalisis keberkesanan gabungan usaha sama antara kerajaan dan bukan kerajaan dalam menggalakkan aktivis budaya tempatan dalam penerapan teori, memudayakan penerapan teori dalam karya mereka. Saya akan beralih kepada pengenalan kajian ini. Pengenalan kajian ini ialah seni drama memainkan peranan penting dalam membentuk identiti budaya dalam menerapkan mesej sosial kepada masyarakat. Karya drama tempatan di Malaysia memerlukan perubahan dalam menghasilkan karya yang lebih bermutu dalam menjamin keberkesanan penyampaian idea dan nilai. Seterusnya ialah drama tempatan di Malaysia perlu ada perubahan cara berfikir dalam melakukan pementasan yang mengikut daripada pementasan yang mengikut rasa hati kepada pementasan yang berteraskan teori drama yang lebih mendalam. Hal ini kerana perubahan cara berfikir dapat memberi impak positif daripada segi nilai murni dan nilai murni yang disampaikan melalui pementasan karya drama tersebut. Walau bagaimanapun terdapat kekangan yang dihadapi oleh aktivis drama tempatan, iaitu kekurangan sumber dalam dan penerangan teori yang mendalam bagi memperkukuhkan karya mereka. Oleh itu, sokongan pihak kerajaan dan bukan kerajaan sangatlah penting untuk membina ekosistem pembudayaan penerapan teori dalam penghasilan drama tempatan. Okey, seterusnya saya akan pergi ke rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ziyad bin Zahrin, Metrik Silo 3A 1266. Saya akan sambung tajuk pembentangan kami, iaitu dengan bahagian peranan kerajaan, analisis yang ketiga. Peranan kerajaan terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu saya akan membentangkan peranan kerajaan yang pertama dan juga kedua. Yang pertama adalah dengan mengadakan latihan, bengkel maupun program bagi memperkukuhkan lagi aktivis drama tempatan dalam membudayakan penerapan teori. Antara badan-badan kerajaan yang terlibat adalah seperti Aswara, JKKN dan juga DBP. Hal ini bagi memberikan penggiat seni bukan sahaja membuat suatu karya berdasarkan intuisi semata, tapi bagi memahami lebih kepada bahagian struktur dan juga falsafah di balik penciptaan drama. Aktivis drama juga lebih memahami fungsi teori, cara mengaplikasikannya dalam skrip dan persembahan, serta dapat mengelakkan karya daripada menjadi sebuah persembahan spontan tanpa sebarang asas analitik. Peranan kerajaan yang kedua adalah dengan memperluaskan akses kepada sumber teori. Hal ini dengan memberikan lebih banyak peluang kepada penggiat drama bagi memperoleh sumber-sumber utama, iaitu seperti buku, majalah, artikel, jurnal dan juga sumber digital. Hal ini bagi memberikan mereka lebih mudah untuk memahami sebuah teori drama dalam menghasilkan sebuah persembahan yang lebih membudayakan penerapan teori itu tersebut. Hal ini juga dapat hal ini juga perlulah menyokong penerbitan semula teks klasik, iaitu teks-teks lama, risalah-risalah lama kepada teks bahasa Melayu moden yang lebih mudah difahami serta dicerna oleh masyarakat zaman sekarang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera Doktor. Saya seterusnya pergi kepada saya pula. Sebagai pembentang yang ketiga, saya akan menjelaskan 3 perkara utama. Yang pertama, penyediaan bahan rujukan, pendidikan seni drama dan penyelesaian aset negara. First kali, menyediakan akses kepada sumber teori.
kerajaan perlu menyokong penerbitan semula teks klasik dan buku rujukan kontemporari dalam bahasa Melayu. Untuk memudahkan akses, bahan ni boleh diterbitkan dalam bentuk cetakan kecil seperti paperback ataupun pamphlet ataupun pocket edition dengan harga yang subsidi. Dalam masa yang sama, kerjasama antara perpustakaan universiti, arkib kebangsaan dan institusi seni perlu diwujudkan untuk memusatkan semua bahan teori. Hasilnya, pelakon, penulis skrip, guru seni dan pelajar dapat memperoleh rujukan dengan lebih mudah dan penggiat drama diperkaya dengan rangka teori yang lebih pelbagai. Yang kedua, memperkukuh pendidikan seni drama. Memperkukuh pendidikan seni bermaksud menguatkan pengajaran teater di universiti, kolej dan sekolah supaya lebih teratur dan lebih berkualiti. Kerajaan perlu memastikan pembelajaran teori diterapkan kepada semua pelajar, bukan sahaja bergantung kepada latihan praktikal semata-mata. Apabila mereka menyertai dunia aktivis drama, teori yang dipelajari inilah yang membantu mereka menghasilkan karya yang lebih matang, kritis dan kreatif. Yang ketiga adalah penyelesaian aset negara. Kerajaan juga perlu memudahkan cara kerjasama antara universiti, iaitu sebagai pusat teori dan badan kesenian sebagai badan pusat untuk praktik. Kerjasama ini melibatkan perkongsian perpustakaan, ruang latihan, dewan dan tenaga pengajar. Langkah ini meruntuhkan halangan, birokrasi dan kos, sekaligus memudahkan komuniti drama mengakses prasarana berkualiti tanpa memerlukan peruntukan baru. Akhir sekali, untuk kesimpulan kepada badan kerajaan, ketiga-tiga langkah ini boleh mengakses teori, pendidikan formal dan penyelesaian aset yang dapat memperkukuhkan lagi penggiat drama tempatan dan meningkatkan lagi mutu karya mereka. Sekian, terima kasih. Dan orangnya. Baik, tanpa melengahkan masa, saya ingin bercakap mengenai analisis kajian peranan bukan kerajaan. Yang pertama, kita dapat lihat melalui memberikan panugahan kepada penggiat aktivitis drama maupun teater. Yang pertama, Badan Bukan Kerajaan dikenali sebagai NGO memberikan anugerah untuk menghargai penggiat seni tempatan seperti pelakon, penulis skrip, pengarah dan semua yang terlibat dalam drama. Tujuannya tidak lain tidak bukan hanyalah untuk menggalakkan pemikiran yang lebih kreatif dan untuk menghasilkan drama tempatan yang lebih kualiti. Yang kedua, kita dapat lihat melalui Badan Bukan Kerajaan juga memberikan anugerah khas kepada penggiat-penggiat drama tempatan yang menggunakan teori-teori feminisme, teori-teori postkolonial, teori-teori absurd dan teori-teori yang lain. Dengan tujuan ini membantukan penggiat seni lebih memahami teori-teori dan cara menggunakan dalam drama yang dihasilkan. Yang ketiga iaitu melalui anugerah penggiat seni yang diberikan, ia akan memberikan motivasi kepada penggiat-penggiat seni yang lain untuk menghasilkan skrip dan pementasan drama yang lebih matang. Secara tidak langsung, ini meningkatkan tahap profesional dalam menghasilkan kualiti drama tempatan ke arah yang lebih baik. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Ahmad Fizi bin Muhammad Asri. Hari ini saya akan teruskan pembentangan pada bahagian kedua peranan bukan kerajaan, iaitu di bahagian 2 dan 3. Yang kedua ialah mewujudkan kerjasama dan perkongsian bersama tokoh keilmuan. Di sini kita dapat melihat NGO membina jaringan antara penggiat seni, akademik dan profesional industri sebagai platform pertukaran ilmu dan pengalaman. Kerjasama ini menggalakkan aktivis drama tempatan mempelajari dan menerapkan teori seni dramatik secara sistematik dalam karya mereka. Melalui perkongsian ini, kreativiti dan inovasi penghasilan karya dapat diperkasa dengan pemikiran teori yang lebih mendalam. Antara program yang dijalankan ialah seperti bengkel, seminar dan dialog. Antara pemegang taruh seni merupakan media utama untuk memperkukuhkan hubungan ini. Peranan ini menjadikan NGO sebagai jabatan penting antara dunia akademik dan praktis seni persembahan bagi membina kapasiti dan penggiat seni drama secara holistik. Di bahagian ketiga iaitu mentabakkan drama sebagai warisan budaya. Di sini kita dapat lihat NGO berusaha mempromosikan karya drama tempatan yang tidak hanya
sekadar hiburan, tetapi ianya syarat dengan nilai-nilai budaya dan elemen teori. Mereka menganjurkan pementasan dan program yang menampilkan warisan seni dramatik tradisional dan moden. Contohnya karya Agung Satuan Negara, iaitu Datuk Nordin Hassan, yang diterbitkan semula untuk generasi muda. Pementasan ini bertujuan untuk menyemarakkan lagi kesedaran semula untuk generasi muda. Pementasan ini juga bertujuan untuk memupuk minat terhadap karya-karya minat pada generasi muda, untuk memupuk minat terhadap karya-karya bermutu tinggi dan berteraskan teori dramatik. Dalam hal ini, NGO bekerjasama dengan Jabatan Kerajaan dan institusi seni budaya untuk memastikan kelestarian dan penghargaan terhadap seni drama tempatan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzat Akil bin Zaharuddin, bernombor matrik C23A1273, yang mana saya akan menyambung pada bahagian yang seterusnya. Itu adalah contoh drama yang kami aplikasikan dalam pembentangan ini. Yang mana yang pertama, aplikasi teori dalam karya sesebuah konflik ataupun ego dan super ego, di mana watak Mia Ardiana menggambarkan konflik ego yang tinggi dan juga sifat narsistik akibat trauma masa lalu dan corak didikan yang mana berlatar belakang keluarga kaya yang agak dominan. Dalam masa yang sama, mekanisme pertahanan diri, di mana tindakan Mia ini yang egoistik dan kasar pada awalnya merupakan satu bentuk pertahanan diri untuk menutup kerapuhan emosinya setelah kehilangan segala-galanya. Contoh drama yang kami ambil ialah daripada 7 Hari Mencintaiku, karya Siti Rose Ramziah. Yang kedua adalah keberkesanan penerapan ini, di mana dalam masa yang sama teori ini juga membantu pelakon dan juga pengarah membina satu perwatakan yang berlapis ataupun dikenali sebagai multi-dimensional, yang mana bukan sekadar watak jahat ataupun baik, tetapi ia adalah watak yang mendata. Dan hasilnya ialah drama menjadi lebih realistik dan mampu meninggalkan kesan emosi yang mendalam kepada penonton kerana motivasi setiap tindakan watak itu mempunyai asas psikologi yang amat kuat. Baiklah, kita ke bahagian yang terakhir, iaitu bahagian kesimpulan, di mana kerajaan dan badan bukan kerajaan ini juga memainkan satu peranan yang penting dalam menggalakkan aktivis drama tempatan bagi membudayakan semua penerapan teori dalam karya mereka yang mereka hasilkan. Di mana kerajaan juga sudah menyediakan satu latihan pendidikan formal dan akses sumber teori, malah memberikan satu fasiliti untuk memperkukuhkan lagi penggiat seni drama di negara kita. Pada bahagian badan bukan kerajaan juga memberikan satu penghargaan ataupun anugerah dan kerjasama bersama tokoh ilmuwan dan juga mempromosikan sesuatu drama itu sebagai satu warisan budaya, sekaligus ia mampu memupuk minat dan juga kreativiti para penggiat seni drama tempatan. Sokongan yang berterusan ini dapat memastikan generasi baru dalam aktivis drama lebih matang dan mempunyai pemikiran yang kritikal dan juga kreatif dalam semua penghasilan karya drama mereka. Sekian, terima kasih.